Video ini memang khas untuk peniaga-peniaga yang jual makanan di bulan Ramadan yang selalu mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla sebab berniaga dengan cara menipu menggunakan bahan-bahan yang terlarang. Dan video ini juga khusus kepada pembeli makanan yang tak jaga pemakanan yang halalan thayyiban oleh kerana kejahilan kita bab penipuan dunia pada hari ini. Dengarkan video ini sampai habis jika anda adalah orang-orang yang beriman yang tak nak amal korang sia-sia di dalam bulan yang mulia ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Islam apa yang kita anuti ni? Semestinya kalau Nabi SAW tengok keadaan Islam yang kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, pasti Nabi SAW akan rasa sedih dan menangis melihat keadaan umatnya. Bulan Ramadan, bulan yang menahan diri. Tapi hakikatnya, inilah bulan yang paling banyak kita ikut hawa nafsu dan paling banyak kita berbelanja. Dah berapa tahun dah? Kita dah jadikan dia sebagai tabiat. Kelakuan kita yang membuang makanan sehingga membazir beribu-ribu tan dalam sehari. Makanan yang masih elok pun dibuang. Ini semua disebabkan tamak haloba orang Islam yang tidak berjaya menahan diri. Paling banyak maksiat yang berlaku adalah di bazar Ramadan. Nak berniaga biar jujur dan jaga hubungan dengan Allah. Hari ini orang berniaga sebab nak untung saja, bukan nak redha Allah. Ada pula tu yang berniaga tapi tak solat. Tarawih pun sanggup tinggal sebab duit dah jadi Tuhan dalam kehidupan. Ara'aita man ittakhaza ilahahu hawa la amaratun bisu. Waktu bulan Ramadan lah paling banyak orang sakit perut. Dan pada bulan ini jugalah berat badan orang Islam makin naik sebab makan ikut hawa nafsu. Semua makanan nak beli, semua nak sedap. Sedangkan Allah perintahkan cari makanan yang halal dan taib. Cuba kita tengok hari ini, ada tak orang yang berniaga yang menggunakan bahan-bahan yang betul-betul halal dan taib dan mereka menghasilkan makanan yang betul-betul ikut spek di dalam Al-Quran? Sebenarnya hampir tiada. Sebab bab makan orang tak nak jaga dah. Asal sedap, asal viral, nampak macam menggiurkan, kita pun pakai balon je. Asal nampak halal lah telan masuk ke dalam perut kita. Sedangkan Allah perintahkan kita masukkan makanan yang halal dan taib di dalam tubuh badan. Bukan halal sahaja, halal dan taib. Hari ini boleh dikatakan semua peniaga menggunakan gula putih. Nak tanyalah pada korang, gula putih ni halal dan taib ke? Sebab kajian menunjukkan ramai orang sakit dan MATI adalah disebabkan gula putih. Gula putih adalah punca segala penyakit dan pembu NUH paling utama kepada manusia hari ini. Bila korang masak dan berniaga menggunakan gula putih, sebenarnya korang sedang membu NUH customer korang. Jadi halal tak pendapatan korang tu? Sebab tu pentingnya kita mengaji dan mengkaji penipuan akhir zaman ini. Sedikit pencerahan lah pasal bab makan ni. Gula putih, garam halus, ajinomoto, pewarna tiruan, ini semua pembu NUH kepada manusia secara senyap. Ini bukan aku yang cakap, tapi ini adalah kajian klinikal. Kita berpuasa setiap tahun, tapi persoalannya kenapa nafsu kita ni masih tak boleh nak berpuasa? Macam ni, Ramadan ni bukan sekadar tahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasah kepada pembinaan takwa dalam diri kita. Allah tak suruh kita lapar untuk menyiksa diri, tetapi untuk melatih kita ni menahan diri. Dan salah satu ujian terbesar Ramadan hari ini ialah makanan lah. Sebab tu, kenapa banyak maksiat, banyak rasuah, pemimpin ikut acuan barat, semuanya berpunca daripada perut. Masalah perut daripada makanan. Allah bagi peringatan pada kita. Cerita mengenai Nabi Adam AS yang tersalah makan, ni bukan saja-saja. Sehingga Nabi Adam boleh terkeluar dari syurga Allah. Tapi hari ini kita melakukan benda yang sama kepada para pembeli. Allah tidak hanya sebut halal. Allah gandingkan sekali halal dan taib. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada rezeki yang halal dan taib. Apa itu taib? Rezeki itu yang kita makan mesti
kita akan jadi sihat dan tidak memudaratkan. Dan ia boleh membaiki ibadat kita supaya lebih sempurna. Halal saja tidak mencukupi. Hari ini apa yang kita makan? Gula putih yang sangat berlebihan. Makanan perosak dajjal ni bukan kat kedai je, kat rumah pun dah ada, hari-hari kita balun. Sebab tu, mengenai fitnah akhir zaman ni, kita tak faham apa maksud dajjal bawa segunung roti. Masih lagi ramai yang menggunakan garam halus kan sebagai perosak kesihatan manusia. Chicken stock tiruan, Ajinomoto yang telah di-bleach hingga hilang khasiatnya untuk kilauan yang putih tu. Korang kena tahu diproses dengan apa? Gluten yang berlebihan dan juga makanan ultra proses. Semua ini merosakkan sistem perut, merosakkan kesihatan dan menjadikan puasa kita sekadar lapar sahaja. Pahala dia relax. Bila kita rosakkan badan dan jasad pinjaman Allah ni, Allah redha tak? Mestilah Allah tak redha. Sebab kita semua adalah pinjaman dan Allah akan tanya setiap apa yang kita lakukan. Nasihat aku, masalah di rumah, mulakan jaga setiap apa yang masuk dalam tubuh badan kita, belajar bab makanan dan penipuan dalam makanan. Kena selalu beringat. Kita ni duduk dalam sistem dajjal. Kita dikelilingi dengan makanan-makanan yang boleh merosakkan agama dan iman kita. Ramadan ini, kita kena belajar. Kurangkan membeli, kurangkan makan, kurangkan nafsu dan tambahkan ibadat puasa bukan alasan untuk kita balas dendam waktu kita berbuka. Dan kepada para peniaga yang Muslim lah, ini pesanan yang paling berat. Kalau anda mengaku anda beriman, kalau anda takutkan Allah, jangan sesekali khianati pelanggan anda tanpa anda ambil tahu ingredients di dalam masakan anda yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu mesti halal dan thayyib. Halal saja memang tak cukup. Bila makan tak jaga, hati akan jadi buta. Kita susah nak beribadat dan mungkin kita boleh jadi orang Islam yang hanya sekadar di atas IC saja. Kalau anda ambil acuh tak acuh bab ni, percayalah, perniagaan anda, makanan dan minuman anda itu tidak berkat. Anda akan terus buat dosa jariah yang anda tak nak ambil tahu untuk diperbetulkan. Anda kena ingat, orang beli sebab percayakan anda seorang yang Muslim. Percaya yang anda jujur kepada mereka dan mereka percaya anda takut pada Allah. Itulah maksudnya Muslim. Kalau anda rosakkan kesihatan orang, amalan puasa anda sia-sia, perniagaan anda sia-sia, keuntungan itu akan menjadi beban di akhirat kelak. Ramadan bukan bulan kaut untung duniawi, tetapi bulan untuk kita memperbetulkan amanah kita kepada Allah. Hari ini kita sedih. Bulan Ramadan, bazar jadi meriah, sedangkan ia satu tempat yang Allah paling benci. Dekat situlah aurat dilanggar, pandangan mata tak dijaga, maka di situlah lahirnya nafsu yang lebih subur kepada maksiat. Wanita keluar dengan pakaian yang ketat, lelaki pula tak tundukkan pandangan. Sedangkan Ramadan sepatutnya kita kena kurang keluar tanpa keperluan. Lebih banyak kita duduk dekat rumah, lebih banyak kita jaga ibadat dan lebih banyak kita menahan diri. Kalaulah terpaksa untuk keluar, tutuplah aurat dengan sempurna. Islam bukan sekadar puasa, Islam adalah cara hidup, way of life. Kepada para suami, kalau isteri anda tak nak tutup aurat, anda ada hak untuk halang mereka keluar dari rumah. Tapi jika anda seorang suami yang dayus, anda lembik sebagai seorang suami yang tak boleh menguasai isteri anda untuk didik taat kepada perintah Allah, Allahu Akbar. Ramadan adalah tempat kehidupan kita untuk menahan diri. Sebab menahan diri itulah agama, menahan diri itulah takwa dan menahan diri itulah Islam yang sebenar. Sudah berapa tahun dah kita berpuasa, tetapi cara hidup kita masih sekular, masih pisahkan agama daripada kehidupan kita. Ramadan kali ini jangan sekadar ubah waktu makan sahaja, tapi kita kena ubah cara hidup kita ikut agama. InsyaAllah kepada korang, kalau korang rasa video ini sangat bermanfaat, tolong bantu aku sharekan video ini. Jemput bersilaturahim dengan aku. Apa yang paling penting? La ilaha illallah.